Cik Syirah, muka saya naik jerawat merah-merah, dahi dan pipi. Saya tak tahu nak pakai apa dah. Dia macam ni. Kalau awak dah tak tahu nak pakai apa-apa, tu bermaksud awak dah stuck. Bila awak dah stuck, apa maksud dia? Tak ada information dalam kepala awak dah. Menyebabkan awak tak tahu. Tak tahu tu sebab kita tak ada information yang boleh dikeluarkan dalam otak kita. So, apa yang perlu kita buat adalah dengan pergi cari basic pasal pendidikan kulit. Ini guide basic pasal pendidikan kulit. First. Bila awak faham tentang basic pasal pendidikan kulit, awak tahu next nak buat apa. Lepas tu seterusnya, apa yang perlu awak buat pula sekarang ni yang betul-betul urgent adalah dengan cuba awak kenal pasti, cek balik sebelum dia jadi naik jerawat merah tu, apa yang berlaku. Awak buat apa? First, apa yang berlaku kat kulit awak 2 minggu ke 3 minggu yang lepas. Ada apa-apa yang awak buat baru kat kulit awak ataupun ada something rutin, layering, produk yang awak tambah, tenarai kan? Lepas tu ketiga, ada tak awak macam buang something ataupun tambah something ataupun mix something ataupun adjust something. Cek balik kat situ. Dekat mana yang awak rasa macam macam familiar lah aku dengan benda-benda yang awak buat list tu. Yang ni yang aku buat. Okay, perbetulkan yang tu. Macam mana nak perbetulkan yang tu supaya dia jadi? Guidance dia adalah berbalik-balik pada memahami asas tentang pendidikan kulit. Awak kena ada basic pasal pemahaman pasal pendidikan kulit.